Orang asli kampung Jemeri Rompin didakwa ceroboh tanah ditahan polis. Siapa yang bagi arahan? You telefon tu kelah kita rasa gini. Seramai 21 penduduk suku orang asli Jakun di kampung Jemeri Rompin ditahan pihak polis atas dakwaan menceroboh tanah milik pihak lain. Wakil penduduk Azman Idum berkata dalam kejadian sekitar jam 12 tengah hari itu, mereka yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki dan 17 wanita. Menurutnya, penduduk bertindak merobohkan palang yang dibina di laluan masuk ke kawasan yang didakwa tanah wilayah adat kampung berkenaan. Tambah Azman, setakat ini penduduk belum mengenal pasti nama syarikat yang mendakwa memiliki geran tanah kawasan terbabit. Sementara itu, Persatuan Suku Jakun Pahang mengecam keras penahanan tersebut dan menuntut pembebasan segera. Ketua Polis Daerah Rompin, Superintendent Sharif Syarif Mondoi ketika dihubungi mengesahkan penahanan 21 individu berkenaan, namun katanya siasatan lanjut masih dijalankan. Bukan saya yang buat. Bukan saya yang buat. Siapa yang bagi arahan? You telefon tu kelah kita rasa gini. Jangan suka-suka masuk. Sekarang tak bagi keluar, awak tak bagi keluar. Dia bagi kuasa, dia tak bagi tanah. Ada semua ketua ini hak orang asli. Ini hak orang asli, tak boleh kacau. Kita dapat sini, dapat orangnya. Dia tak boleh nak masuk cari ikan. Betul. Kita kanan sendiri pun nak keluar, saya tak boleh. Kita mau makan apa? Betul. Okey, sekarang sudah pun pukul 7.16 malam. Saya pun dah berbincang dengan pihak IO dan juga mereka tolak ke OSPD dan sudah call OSPD. Maka OSPD sahkan bahawa ibu-ibu ini tidak akan dilepaskan hari ini. Mereka akan direman juga sehingga tak tahu, kita tak pasti. Reman ni pun tak pasti berapa hari. Cuma sahnya mereka akan reman juga untuk siasatan. Jadi saya hanyalah orang kecil, jadi saya tak boleh buat apalah. Apa yang boleh saya buat, mampu saya buat hanyalah ini saja, berunding untuk mengharapkan budi bicara daripada pihak polis. Tapi pihak polis masih juga nak reman, jadi saya tak boleh buat apalah. Itu saja yang mampu saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 21 orang asli di Kuala Rompin ditahan di Rompin, ditahan oleh pihak berkuasa kerana dikatakan menceroboh tanah kat situ, dan tanah itu dah bergeran, ada nama geran tu bernama orang asli. Sejak berzaman-zaman pun mereka duduk di pedalaman. Mereka tak suka campur dengan orang. Kita dah tahu dah antropologi orang asli. Mereka ni disebut juga sebagai orang asal. Orang asli kalau duduk dekat mana-mana pun tak adalah mereka tanam durian sampai ratus-ratus hektar, ceroboh tanah untuk buat pertanian. Tak ada. Mereka sekadar nak hidup aja. Macam mana tanah yang diduduki sejak zaman berzaman tu boleh ada geran atas nama orang lain, diusahakan kononnya buat sekatan.
21 orang tu ada yang tua, ada yang beranak kecil, macam-macam. Macam mana benda ni boleh berlaku? Pemantauan daripada pejabat tanah. Mak aku tak tahu di mana yang silap dan di mana betulnya. Mungkin sekarang ni ada pihak berkuasa kena turun padan, tengok macam mana tanah tu boleh diberi geran. Kenapa tidak boleh diberi geran kepada orang asli yang duduk di situ berpuluh beratus tahun dari zaman berzaman? Kenapa tidak ada geran, tak boleh diberi geran kepada mereka, dan kenapa diberi geran kepada orang lain? Dan orang lain tu bukan orang asli situlah. Apa nak jadi dengan kita ni sebenarnya? Apa nak jadi? Orang asli bukannya buka ladang kat situ, bukan buka ladang untuk bisnes-bisnes, tak. Orang asli nak duduk di situ, di kawasan yang mereka suka, di kawasan yang mereka pilih, jauh dari hiruk pikuk kota. Mereka sengaja, mereka selalu cari tempat-tempat yang macam tu kerana mereka hidup dalam keadaan aman damai. Kita, manusia berakal, berotak, kononnya bertamadun, boleh merampas hak mereka macam tu aja ke? Mak aku harap pihak berkuasa tidak lepas tangan hal ini. Bukan mak aku ni komen semua benda nak jadi jago, tak. Mak aku cuma bercerita, mak aku cuma bercakap sebagai orang yang ada otak. Kita, masyarakat yang konon dah moden, jangan menindas orang yang mencintai kehidupan seadanya. Mungkin mereka tak ada wakil rakyat, tak ada orang politik dari kalangan mereka, tak pandai mereka nak main politik. Jadi kita sebagai orang yang berakal dan konon berpendidikan dan konon ada kuasa, jangan zalim. Jangan zalim kepada orang yang kita anggap tak ada apa-apa. Orang yang kita anggap tak sekolah, ya. Assalamualaikum.